Selamat datang ke Bedah Sains, saya si penanya. Bayangkan anda perlu mengeluarkan sebuah objek gergasi seberat bas sekolah dari sebuah lubang konkrit yang sangat sempit. Bukan itu sahaja, anda perlu melakukannya dalam masa kurang dari 2 saat dan yang paling penting tanpa meletupkannya berkecai. Ini bukanlah satu silap mata tetapi ini adalah antara cabaran fizik yang paling ekstrem. Satu kesilapan kecil dalam pengiraan tekanan berdalir dan keseluruhan pangkalan bawah tanah rahsia ini akan menjadi kubur berapi dalam sekelip mata. Ramai menyangka roket hanya menyala dan terbang begitu sahaja di dalam tanah. Hakikat fiziknya jauh lebih kompleks, berbahaya dan menakjubkan daripada apa yang dipaparkan dalam filem-filem aksi Hollywood yang biasa kita tonton. Menembak roket seberat berpuluh-puluh tan ke udara di kawasan lapang sudah cukup sukar, tetapi menembaknya dari lubang konkrit yang sempit ratusan kaki di bawah permukaan bumi. Itu adalah mimpi ngeri fizik bendalir dan termodinamik. Jika gas egzos bersuhu ribuan darjah tidak diuruskan dengan betul, roket itu akan menghancurkan dirinya sendiri akibat tekanan dalam milisaat pertama. Bagaimana jurutera aeroangkasa melakukan keajaiban ini, bagaimana mereka melawan hukum fizik yang seakan-akan mahu menghancurkan ciptaan mereka. Dalam episod Bedah Sains kali ini, kita akan menyelam jauh ke dalam dunia fizik ekstrem. Kita akan merungkai rahsia pelancaran peluru berpandu dari silo bawah tanah dan melihat mengapa ruang tertutup adalah musuh utama roket. Mari kita mulakan dengan memahami anatomi sebuah pelancaran. Apabila sebuah enjin roket dihidupkan, ia menolak keluar gas egzos pada kelajuan supersonik. Di ruang terbuka, gas ini mengembang dan tersebar ke persekitaran. Tekanan berkurangan dengan cepat. Namun apabila perkara ini berlaku di dalam tiub konkrit yang tertutup, cerita yang sama sekali berbeza akan berlaku. Gas yang terperangkap ini tiada tempat untuk melarikan diri. Ia akan memantul pada dinding konkrit dan melantun semula ke arah roket itu sendiri. Fenomena ini mencipta satu persekitaran tekanan tinggi yang melampau. Roket tersebut pada asasnya sedang dipanggang di dalam ketuhar ciptaannya sendiri, dikelilingi oleh gas beracun, haba yang mencairkan besi dan daya pemusnah. Ini membawa kita kepada konsep pertama dalam reka bentuk pelancaran bawah tanah, pengurusan saluran eksos. Jurutera terpaksa membina laluan khas di dalam silo untuk mengalihkan gas panas ini jauh dari badan roket. Laluan ini direka dengan geometri aerodinamik yang sangat spesifik untuk memastikan aliran bendalir gas bergerak sepantas mungkin keluar dari kawasan berbahaya. Tetapi menguruskan gas saja tidak mencukupi. Terdapat satu lagi musuh yang tidak kelihatan tetapi sama mematikan. Bunyi yang anda tidak salah dengar, bunyi. Gelombang akustik yang dihasilkan oleh enjin roket di dalam ruang tertutup sangat kuat sehingga ia bertukar menjadi tenaga kinetik tulen. Gelombang kejut ini mampu mengoyakkan kepingan keluli setebal beberapa inci. Bunyi bergerak melalui medium dengan memampatkan dan meregangkan molekul. Dalam kes pelancaran silo, gelombang bunyi memantul antara dinding konkrit dan badan peluru berpandu, mencipta resonans yang semakin membesar. Fenomena ini dikenali sebagai beban akustik. Jika tidak diserap, getaran ini akan menghancurkan sistem elektronik panduan yang sangat sensitif di dalam kepala roket. Bayangkan anda berada di dalam sebuah tong drum besi dan seseorang memukul tong tersebut dengan penukul gergasi secara berterusan. Itulah yang dirasai oleh peluru berpandu tersebut. Untuk mengelakkan bencana ini, saintis menggunakan air. Beribu-ribu galen air disembur ke dalam silo tepat pada saat enjin dihidupkan. Air ini bertindak sebagai peredam bunyi yang sangat berkesan. Sistem redaman air ini atau sound suppression system menyerap tenaga bunyi dengan menukarkan air menjadi wap. Proses peralihan fasa dari cecair ke gas ini menyerap sejumlah besar tenaga haba dan kinetik, mengurangkan kekuatan gelombang akustik ke tahap yang selamat. Kepulan asap putih gergasi yang sering anda lihat semasa pelancaran sebenarnya bukanlah asap tetapi wap air. Kaedah yang kita bincangkan sebentar tadi di mana enjin roket dihidupkan sepenuhnya semasa masih berada di dalam perut bumi dipanggil sebagai pelancaran panas atau hot launch. Ia adalah cara yang paling asas tetapi ia memerlukan infrastruktur silo yang sangat kompleks, berat dan tahan panas. Dinding konkrit mesti dilapisi dengan keluli tahan karat dan bahan ablatif khusus. Bahan ablatif ini direka untuk mengewap apabila terkena haba ekstrim, membawa haba tersebut pergi bersama gas yang terhasil sekaligus melindungi struktur kekal silo. Walaupun hot launch telah digunakan selama berdekad-dekad, jurutera menyedari bahawa ia mempunyai had. Masa penyelenggaraan selepas setiap pelancaran sangat lama kerana kerosakan dalaman akibat haba terlalu teruk. Oleh itu, satu revolusi kejuruteraan aeroangkasa telah dilahirkan, pelancaran sejuk atau cold launch. Inilah kemuncak kehalusan dalam kebrutalan fizik. Dalam sistem pelancaran sejuk, roket tidak menghidupkan enjinnya di dalam silo. Sebaliknya, keseluruhan peluru berpandu seberat puluhan tan itu ditembak keluar dari lubang menggunakan tekanan gas sama seperti peluru dari senapang. Bagaimana anda menolak objek seberat itu tanpa api? Jawapannya terletak pada penjana gas bertekanan tinggi. Sebuah katri bahan letupan pepejal kecil diletakkan di bahagian bawah silo.
Apabila dinyalakan, ia menghasilkan isi padu gas yang sangat besar dalam masa kurang dari 1 saat. Gas ini mengembang dengan pantas mencipta tekanan yang mendorong roket ke atas dengan daya yang luar biasa. Dinamik bendalir gas ini sangat kritikal. Silo direka bentuk supaya hampir kedap udara di sekeliling badan peluru berpandu bertindak seperti silinder, manakala roket itu sendiri bertindak sebagai omboh gergasi. Tekanan gas yang terperangkap di bahagian bawah tiada pilihan lain selain menolak ombak ini ke atas untuk melepaskan diri. Ia adalah aplikasi undang-undang Boyle yang mematikan. Kelebihan utama Cold Launch adalah silo bawah tanah kekal bersih dan sejuk. Tiada haba ribuan darjah, tiada gelombang kejut akustik yang melampau dan tiada keperluan untuk sistem saluran gas exhaust yang merumitkan. Struktur konkrit silo boleh bertahan lebih lama dan boleh diisi semula dengan peluru berpandu baharu dalam masa yang jauh lebih singkat berbanding hot launch. Walau bagaimanapun, cold launch memperkenalkan satu set cabaran fizik yang baharu. Apabila peluru berpandu ditolak keluar dari silo, ia mengalami proses penyamampatan pantas atau rapid depressurization. Dalam milisaat ia melepasi bibir silo, tekanan tinggi yang menyokongnya dari bawah tiba-tiba hilang ke atmosfera. Peralihan tekanan secara mendadak ini boleh menyejaskan kestabilan roket. Ini membawa kita kepada saat yang paling kritikal dan mendebarkan dalam sistem cold launch penyalaan di udara atau mid-air ignition. Roket itu melayang bebas di udara selama kira-kira 1 atau 2 saat menentang graviti semata-mata dengan momentum dari tolakan gas tadi. Pada detik ini, komputer onboard mesti mengira orientasi ruang dengan ketepatan mikrosaat. Jika enjin utama menyala terlalu awal, api exhaust akan memantul pada penutup silo yang mungkin belum terbuka sepenuhnya atau merosakkan bibir silo. Jika ia menyala terlalu lewat, graviti akan mengambil alih, peluru berpandu akan kehilangan momentum, mula condong dan akhirnya jatuh menjunam kembali ke bumi, mengakibatkan malapetaka yang tidak dapat dibayangkan. Tetapi apabila semuanya berjalan lancar, ia adalah satu tarian mekanikal yang sangat memuaskan. Apabila peluru berpandu berada pada ketinggian yang selamat mungkin 30 hingga 50 kaki di atas tanah, enjin roket utama akhirnya menyala. Semburan api oren yang terang menerangi langit dan daya tujahan sebenar mengambil alih menolak objek gergasi itu membelah atmosfera menuju ke angkasa. Memahami perbezaan antara hot launch and cold launch memberi kita perspektif tentang betapa nipisnya garisan antara kejayaan dan kehancuran dalam kejuruteraan ekstrem. Setiap milimeter reka bentuk, setiap gram bahan pendorong dan setiap baris kod komputer dikira untuk memanipulasi hukum fizik agar memihak kepada kita. Ia adalah satu manipulasi alam semula jadi yang luar biasa. Sekarang mari kita beralih kepada satu lagi aspek penting dalam fizik pemasangan peluru berpandu bawah tanah. Bagaimana anda memastikan struktur gergasi yang tertimbus dalam tanah ini tidak terjejas oleh pergerakan kerak bumi atau gelombang kejut seismik dari letupan luar? Silo moden tidak dibina terus melekat pada batuan sekeliling. Ia dibina dengan sistem ampaian yang kompleks. Seluruh kapsul tiup yang memegang peluru berpandu itu sebenarnya tergantung pada spring gergasi dan peredam hidraulik. Ini bermakna jika berlaku gempa bumi atau letupan nuklear berhampiran, tanah di sekeliling mungkin bergegar dengan kuat, tetapi kapsul dalaman yang memegang roket akan menyerap getaran tersebut, mengayun dengan lembut seperti buaian melindungi litar rapuh roket. Selain daripada pelindungan seismik, terdapat satu lagi ancaman moden yang perlu ditangani oleh jurutera, pengesanan satelit. Bercakap tentang haba yang ekstrem dan infrastruktur bawah tanah, bagaimanakah negara-negara tertentu menyembunyikan kompleks peluru berpandu bawah tanah mereka daripada dikesan oleh satelit intip yang dilengkapi dengan penderia haba inframerah resolusi tinggi? Satelit penderia haba moden sangat sensitif sehingga ia boleh mengesan perubahan suhu sekecil 1 darjah Celsius di permukaan bumi. Jika sebuah pangkalan bawah tanah menjana haba daripada penjana elektrik, peralatan atau kaki tangan, haba itu secara semula jadi akan naik ke permukaan tanah, mencipta tanda tangan termak yang terang bercahaya pada skrin radar inframerah musuh. Untuk mengatasi masalah ini, fasiliti bawah tanah yang sangat rahsia seperti yang dilaporkan dibina jauh di dalam pergunungan berbatu menggunakan pengurusan termodinamik yang bijak. Mereka membina sistem penyejukan berlapis. Haba yang dijana di dalam fasiliti tidak dibiarkan meresap terus ke permukaan tanah di atasnya. Sebaliknya, ia disalurkan dan disejukkan menggunakan bendalir. Bendalir penyejuk ini, selalunya air dari sungai bawah tanah atau akuifer dalam, mengepam haba jauh ke dalam bumi atau menyebarkannya melalui rangkaian paip yang sangat luas sehingga perbezaan suhu menjadi tidak dapat dikesan apabila ia mencapai permukaan. Lapisan batuan semula jadi setebal ratusan meter juga bertindak sebagai selimut penebat terma yang sangat berkesan. Ini menyebabkan permukaan tanah di atas silo kelihatan sama sejuk dengan persekitaran semula jadinya pada skrin inframerah satelit. Tiada anomali terma bermaksud tiada sasaran.
Gabungan kejuruteraan penyejukan aktif dan penebatan pasif dari alam semula, jadi ini menjadikan silo-silo rahsia ini ibarat hantu yang tidak dapat dilihat oleh mata satelit yang sentiasa mengawasi dari angkasa. Tetapi menyembunyikan diri daripada satelit Hubble hanyalah separuh daripada pertempuran. Bagaimana pula dengan ancaman yang datang dari langit dalam bentuk serangan elektronik? Pusat arahan bawah tanah dan silo peluru berpandu mesti dilindungi daripada serangan denyutan elektromagnetik atau EMP. Ini adalah satu lagi medan fizik yang sangat ekstrem dan menakutkan. Sebuah letupan nuklear di altitud tinggi akan melepaskan semburan sinaran gamma yang berinteraksi dengan medan magnet bumi menghasilkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Gelombang EMP ini boleh mengalir melalui talian kuasa, antena dan juga paip logam terus ke dalam tanah, menggoreng setiap litar mikro dan komputer yang mengawal pelancaran peluru berpandu. Untuk menghalang gelombang EMP ini daripada memusnahkan sistem mereka, jurutera menggunakan prinsip sangkar Faraday. Seluruh bilik kawalan dan silo pelancaran dibalut dengan jaringan tembaga atau plat keluli yang bersambung secara berterusan. Lapisan logam ini memerangkap gelombang elektromagnetik dan mengalirkannya dengan selamat ke dalam bumi, melindungi peralatan sensitif di dalamnya. Setiap kabel yang masuk atau keluar dari pangkalan bawah tanah ini mesti melalui penapis elektromagnetik yang sangat besar. Pintu masuk konkrit yang seberat puluhan tan juga dipasang dengan gasket berkonduktif tinggi supaya apabila ia ditutup, keseluruhan struktur menjadi satu entiti logam yang tertutup rapat, kebal terhadap sebarang ribut elektromagnetik yang diletuskan dari luar. Kita telah melihat bagaimana fasiliti statik di bawah tanah menggunakan fizik dan kejuruteraan persekitaran untuk bersembunyi dan melindungi diri. Tetapi bagaimana pula dengan aset ketenteraan strategik yang sentiasa bergerak seperti kapal pengangkut pesawat berkuasa nuklear? Walaupun berbeza persekitaran, mereka juga berhadapan dengan ancaman fizik ekstrem yang tersendiri. Fokus kita sekarang beralih kepada dinamik medan elektromagnetik dan akustik di kawasan perairan yang sempit. Mengapakah armada kapal pengangkut pesawat yang sangat berkuasa cuba mengelak daripada melalui titik sempit atau choke points geografi seperti selat-selat sempit di Timur Tengah atau Asia, melainkan jika keadaan benar-benar memaksa mereka berbuat demikian? Pertama sekali, ia adalah soal ruang fizikal dan kebolehgerakan. Sebuah kapal pengangkut pesawat adalah gergasi lautan yang memerlukan ruang yang luas untuk berpusing dan melakukan manuver kecemasan. Di laut lepas, ia kebal kerana ia boleh bergerak bebas. Tetapi di selat yang sempit, laluannya boleh diramal, menjadikannya sasaran yang mudah untuk sistem peluru berpandu pesisir pantai. Namun, ancaman yang lebih halus dan kompleks melibatkan fizik penyebaran isyarat di ruang terhad. Di lautan terbuka, isyarat radar dan sonar yang dipancarkan oleh kapal pengangkut pesawat tersebar luas membolehkan mereka mengesan ancaman dari jarak ratusan batu. Tetapi apabila armada ini memasuki selat yang dikelilingi oleh pergunungan dan tebing tinggi, fizik berubah. Tebing tinggi dan bentuk muka bumi yang bergerigi bertindak sebagai pemantul raksasa bagi gelombang elektromagnetik. Isyarat radar yang dihantar akan melantun pada dinding batu ini, mencipta gema berganda atau clutter pada skrin radar kapal. Kekerapan isyarat palsu ini menyukarkan sistem komputer untuk membezakan antara tebing batu sebenar dan dron kecil yang terbang rendah. Selain gangguan elektromagnetik di udara, persekitaran bawah air di selat sempit juga merupakan mimpi ngeri akustik. Kapal selam musuh sering bersembunyi di kawasan choke points ini. Profil dasar laut yang cetek, berbatu dan arus yang kuat bercampur dengan perubahan suhu air mencipta lapisan termoklin yang kompleks. Lapisan ini bertindak seperti perisai yang membengkokkan gelombang sonar. Ini bermakna kapal selam boleh bersembunyi di bawah lapisan terma tertentu, tidak dapat dikesan oleh sonar kapal pengangkut pesawat di atasnya. Kekeliruan akustik dan elektromagnetik ini membatalkan kelebihan teknologi canggih armada tersebut. Itulah sebabnya secara strategik adalah lebih selamat untuk beroperasi di laut lepas di mana hukum fizik penyebaran gelombang menyebelahi mereka. Kembali kepada silo peluru berpandu bawah tanah kita, walaupun kapal pengangkut pesawat boleh melarikan diri dari kawasan berisiko tinggi, silo konkrit tertanam kekal di satu lokasi. Ini bermakna pertahanan mereka mesti mutlak. Mereka tidak boleh lari, jadi mereka mesti bertahan daripada apa jua serangan. Inilah yang mendorong evolusi reka bentuk yang menakjubkan yang kita bincangkan awal tadi. Sekarang mari kita kaji dengan lebih mendalam tentang peringkat terakhir pelancaran dari silo yang menghubungkan kembali semua konsep yang kita bincangkan. Fasa peralihan dari persekitaran terkawal di bawah tanah ke atmosfera bebas adalah detik yang penuh dengan tegasan ricih atau shear stress aerodinamik. Apabila muncung roket menembusi udara luar, ia melanggar dinding udara. Angin lintang pada kelajuan tinggi di permukaan tanah boleh menolak peluru berpandu ke sisi tepat pada saat ia paling terdedah, iaitu apabila ia kehilangan sokongan dinding silo tetapi belum mendapat kelajuan yang cukup untuk sirip aerodinamiknya berfungsi.
Untuk mengatasinya, komputer panduan menggunakan muncung tujahan vektor yang membelokkan arah api egzos untuk menstabilkan roket dalam pecahan saat. Setiap sistem ini daripada redaman akustik air, penjana gas pelancaran sejuk, pengurusan termal anti-inframerah, pelindungan EMP sangkar Faraday hingga ke tujahan vektor, semuanya beroperasi dengan harmoni dalam masa kurang dari 5 saat. Jika salah satu daripada sistem ini gagal, keseluruhan operasi akan bertukar menjadi bencana yang menelan belanja berbilion dolar. Sains bahan memainkan peranan yang sama penting dengan fizik bendalir dalam senario ini. Aloi logam yang digunakan pada badan roket mesti cukup kuat untuk menahan daya mampatan semasa ditembak keluar dari tiub, tetapi juga cukup ringan untuk mencapai orbit. Ia seperti membina sebuah kereta kebal yang boleh terbang dengan kelajuan hipersonik. Jurutera menggunakan gabungan titanium, aluminium berkuatan tinggi dan komposit jentian karbon. Bahan-bahan ini direka untuk mengagihkan tegasan secara sekata ke seluruh badan roket. Apabila gelombang kejutan dari penjana gas melanda bahagian bawah roket semasa pelancaran sejuk, daya itu disebarkan dengan lancar ke atas menghalang badan roket daripada remuk ke dalam. Menariknya, reka bentuk silo ini tidak banyak berubah secara konseptual sejak zaman Perang Dingin. Apa yang berubah adalah kehalusan teknologi, keupayaan pengiraan komputer dan ketepatan penderia. Silo moden kini adalah sebuah entiti digital yang cerdas, mampu menilai persekitarannya dan mengubah suai parameter pelancaran dalam milisaat berdasarkan kelajuan angin dan tekanan atmosfera. Cuba fikirkan tentang skala kuasa yang terlibat. Sebuah peluru berpandu balistik antara benua beratnya boleh mencecah sehingga 100,000 kilogram. Untuk mengangkat jisim ini dari keadaan pegun kepada pecutan menegak yang pantas memerlukan tenaga yang bersamaan dengan output kuasa sebuah bandar kecil. Semuanya dilepaskan dalam ruang tertutup yang saiznya tidak lebih besar dari sebuah terowong jalan raya. Ini adalah bukti keupayaan minda manusia untuk memanipulasi alam semula jadi. Kita mengambil hukum termodinamik, dinamik bendalir dan akustik yang pada asasnya bersifat memusnahkan dalam ruang terkurung dan kita menjinakkannya. Kita mencipta sistem yang menggunakan kuasa pemusnah itu sendiri untuk menolak teknologi kita melangkaui sempadan atmosfera bumi. Kita juga telah melihat bagaimana fizik tidak hanya terhad kepada ruang di dalam silo. Ia meluas ke ruang angkasa di mana satelit inframerah cuba menembusi ilusi termal yang dicipta oleh jurutera di bumi. Ia melibatkan gelombang elektromagnetik dari letupan nuklear yang cuba mencari kelemahan dalam sangkar Faraday kita. Ia adalah satu permainan catur fizik pelbagai dimensi. Dan jangan lupa tentang fizik penyebaran isyarat di lautan di mana bentuk muka bumi yang bergerigi di selat-selat sempit boleh menjadikan kapal perang yang paling canggih di dunia buta dan pekak secara elektronik. Ini membuktikan bahawa tidak kira betapa canggihnya teknologi ketenteraan kita, ia masih perlu tunduk kepada undang-undang geografi dan fizik asas alam semula jadi. Kembali kepada persoalan awal kita, hot launch berbanding cold launch. Adakah satu lebih baik daripada yang lain? Jawapannya, seperti kebanyakan perkara dalam kejuruteraan, adalah bergantung kepada situasi. Hot launch menawarkan reka bentuk peluru berpandu yang lebih ringkas kerana roket menyala sendiri. Tetapi ia memindahkan kerumitan reka bentuk kepada struktur konkret silo yang mahal. Cold launch pula menjadikan pembinaan silo lebih murah dan mudah diselenggara kerana ia tidak terdedah kepada haba yang ekstrem. Tetapi ia memindahkan risiko dan kerumitan kepada roket itu sendiri. Roket mesti lebih kuat untuk menahan tolakan gas dan sistem penyalaan di udara mesti mutlak sempurna tanpa sebarang margin kesilapan. Ia adalah pertukaran risiko yang dikira. Negara-negara yang membina kapal selam peluru berpandu balistik hampir secara eksklusif menggunakan sistem cold launch. Mengapa? Kerana melancarkan roket dengan egzos berapi dari dalam kapal selam yang berada di bawah air adalah satu tindakan membunuh diri. Gas egzos bertekanan tinggi akan mengoyakkan badan kapal selam itu sebelum roket sempat memecahkan permukaan air. Oleh itu, peluru berpandu kapal selam ditolak keluar dari tiub pelancarnya menggunakan gas bertekanan tinggi atau wap air memecahkan permukaan lautan, melayang di udara dan barulah enjin roket utama menyala. Ini adalah aplikasi fizik pelancaran sejuk yang paling menakjubkan, menggabungkan dinamik bendalir air dan udara dalam satu urutan pelancaran yang berterusan. Melihat ke masa hadapan, teknologi pelancaran ini akan terus berevolusi. Jurutera kini mengkaji penggunaan rel elektromagnetik atau railgun teknologi untuk melancarkan objek dari ruang tertutup. Ini akan menghapuskan sepenuhnya keperluan untuk letupan gas atau bahan api kimia di peringkat awal, menawarkan pelancaran yang benar-benar senyap, sejuk dan tidak dapat dikesan. Walau bagaimanapun, untuk menghasilkan medan elektromagnetik yang cukup kuat untuk mengangkat puluhan tan jisim, ia memerlukan kapasitor gergasi dan bekalan kuasa yang tidak masuk akal. Buat masa ini, manipulasi bendalir gas dan kawalan termodinamik tetap menjadi raja dalam arena pelancaran peluru berpandu balistik dari silo bawah tanah yang dalam.
Setiap kali kita membedah sistem yang kompleks ini, we menyedari bahawa sains sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang kelihatan mustahil. Dari membungkus api letupan dalam tiub konkrit, menyembunyikan haba dari mata satelit di angkasa, memerangkap gelombang pemusnah elektromagnetik hingga mengurus gangguan isyarat di lautan terbuka. Kejuruteraan aeroangkasa dan ketenteraan mendorong sempadan pemahaman kita tentang alam semesta fizikal. Ia memaksa kita untuk mengkaji kelakuan bahan pada tahap ekstrem yang jarang berlaku secara semula jadi di bumi. Setiap kegagalan dalam ujian pelancaran mengajar jurutera sesuatu yang baharu tentang dinamik bendalur tekanan tinggi atau daya ketahanan struktur polimer. Pengetahuan yang diperolehi dari program ketenteraan yang sangat rahsia ini seringkali mengalir ke dalam teknologi awam. Pemahaman kita tentang penebatan termal dari reka bentuk silo digunakan dalam pembinaan bangunan cekap tenaga. Pengetahuan tentang redaman akustik digunakan dalam industri penerbangan komersial untuk menjadikan enjin kapal terbang penumpang lebih senyap. Malah, algoritma perisian yang digunakan untuk menstabilkan peluru berpandu semasa fasa penyamampatan pantas apabila ia keluar dari silo adalah asas kepada teknologi yang membolehkan roket-roket moden SpaceX mendarat semula secara menegak dengan ketepatan yang sangat tinggi. Ia adalah satu rantaian evolusi pengetahuan saintifik yang berterusan. Oleh itu, apabila anda melihat rakaman pelancaran peluru berpandu pada masa hadapan, jangan hanya melihat kepada api yang terang atau asap yang berkepul-kepul. Lihatlah melepasi semua itu. Fikirkan tentang tarian fizik dan matematik yang sedang berlaku di sebalik tabir. Fikirkan tentang gas yang mengembang, gelombang bunyi yang dipadamkan dan graviti yang ditentang. Dalam dunia fizik ekstrem, tiada ruang untuk tekaan. Setiap kemungkinan dari kelembapan udara yang boleh mengubah ketumpatan wap air sehinggalah kepada perubahan suhu dinding konkrit sebanyak 1 darjah semuanya dimasukkan ke dalam persamaan. Kerana pada kelajuan dan tekanan sebegini, satu kesilapan pengiraan kecil bermaksud perbezaan antara pelancaran yang berjaya dan letupan. Kita telah meneroka banyak perkara hari ini. Dari keganasan pelancaran panas yang membakar silo, kehalusan pelancaran sejuk yang melempar roket seperti peluru, penipuan haba untuk mengelirukan satelit, sangkar Faraday gergasi dan juga kelemahan kapal pengangkut pesawat yang berkuasa apabila berhadapan dengan fizik pantulan radar di selat yang sempit. Kesemua topik ini berkongsi satu tema yang sama. Manusia sentiasa cuba mengawal dan memanipulasi tenaga dalam bentuknya yang paling padat dan memusnahkan. Sebuah silo peluru berpandu pada dasarnya hanyalah sebuah botol tekanan yang menahan kuasa yang mampu memusnahkan bandar. Dan kita melalui sains telah belajar cara untuk membuka penutup botol itu dengan selamat. Sains di sebalik senjata seringkali menakutkan, tetapi ia juga merupakan bukti kehebatan intelek manusia. Memahami fizik ekstrem ini memberi kita penghargaan yang mendalam terhadap kerumitan dunia struktur dan bendalir di sekeliling kita. Ia bukan sekadar tentang kemusnahan tetapi tentang penguasaan terhadap elemen-elemen semula jadi. Mari kita renungkan seketika tentang sistem redaman air. Air, bahan yang paling biasa di bumi, digunakan untuk mengalahkan teknologi enjin yang paling canggih. Ia adalah peringatan yang indah bahawa kadang-kadang penyelesaian kepada masalah fizik yang paling ekstrem dan berteknologi tinggi terletak pada bahan yang paling mudah dan asas yang ditawarkan oleh alam semula jadi. Begitu juga dengan penebatan terma silo bawah tanah. Daripada membina perisai penyejuk berteknologi tinggi, jurutera menggunakan jisim batuan bumi itu sendiri untuk menyerap dan menyebarkan haba. Mereka menggunakan planet ini sebagai sebahagian daripada reka bentuk kejuruteraan terma mereka. Ini adalah integrasi antara teknologi dan geologi pada tahap yang paling tinggi. Dan apabila kita melihat ke selat-selat sempit, kita melihat bagaimana dinding batu semula jadi boleh mengalahkan radar bernilai bilion dolar. Hukum pantulan gelombang tidak peduli dengan betapa mahalnya peralatan anda. Jika geometri kawasan tidak menyebelahi anda, isyarat anda akan berselerak. Alam semula jadi sentiasa mempunyai kata putus dalam fizik. Jadi pada kali seterusnya anda membaca berita tentang pelancaran roket atau pergerakan armada laut, ingatlah lapisan sains yang tersembunyi ini. Ingatlah bahawa setiap keputusan taktikal dibentuk oleh batas fizik. Sama ada tekanan akustik yang boleh mencairkan keluli atau titik sempit elektromagnetik, dunia ini dikawal oleh peraturan sains yang tidak boleh dilanggar. Saya si penanya dan ini adalah saluran bedah sains. Misi kami adalah untuk membawa anda ke belakang tabir keajaiban dunia moden untuk membedah fizik dan sains yang menggerakkan realiti kita. Jika penerokaan kita ke dalam fizik ekstrem pelancaran bawah tanah dan taktik elektromagnetik hari ini telah membuka mata anda, mari teruskan perjalanan ini bersama-sama. Kami akan terus menggali lebih dalam ke dalam topik-topik sains popular yang jarang dibincangkan di tempat lain. Dari kejuruteraan mega, fizik kuantum sehinggalah kepada sains bahan yang futuristik.
Terdapat banyak lagi rahsia alam semesta dan pencapaian kejuruteraan manusia yang menunggu untuk dibedah dan difahami dalam episod-episod yang akan datang. Adakah anda lebih kagum dengan kekuatan brute force sistem hot launch yang menahan api neraka di dalam konkrit? Atau adakah anda lebih menghargai kehalusan dan ketepatan sistem cold launch yang bergantung pada penyalaan pantas di udara? Komen pilihan anda di bawah. Mari kita mulakan perbincangan saintifik yang sihat di ruangan komen. Jika anda mendapati dokumentari sains penerbangan dan fizik ketenteraan ini bermanfaat, pastikan anda menekan butang like. Sokongan anda sangat penting untuk membantu saluran bedah sains terus berkembang dan menghasilkan kandungan deep dive berkualiti tinggi seperti ini dalam bahasa Melayu untuk tatapan semua peminat sains di luar sana. Jangan lupa untuk share video ini kepada rakan-rakan anda, terutamanya mereka yang mengambil subjek fizik, kejuruteraan atau mereka yang meminati teknologi aeroangkasa strategik. Pengetahuan yang dikongsi adalah pengetahuan yang digandakan. Berikan mereka peluang untuk melihat sains dari sudut pandang ekstrem yang jarang diajar di dalam bilik darjah. Dan yang paling penting, klik butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas siri fizik ekstrem yang seterusnya. Kami mempunyai banyak rancangan menarik membedah topik-topik kompleks dan menyampaikannya dalam gaya penceritaan visual yang mudah difahami namun tetap mengekalkan ketepatan saintifik yang ketat. Sebelum kita tamatkan episod ini, mari kita imbas kembali intipati apa yang menjadikan sains ini sangat istimewa. Ia adalah mengenai penyelesaian masalah yang melampaui batasan normal. Apabila jurutera diberitahu bahawa melancarkan roket dari dalam lubang tertutup akan mencairkan roket itu sendiri, mereka tidak berputus asa. Mereka mencipta penyelesaian. Mereka mengkaji laluan bendalir, mereka mengira frekuensi resonans akustik, mereka memahami perubahan fasa air kepada wap dan mereka menguasai seni penyelamatan pantas. Mereka mengubah lubang konkrit yang berpotensi menjadi ketuhar maut menjadi pad pelancaran peluru berpandu balistik yang sangat efisien dan selamat. Ini adalah kemenangan sains tulen. Begitu juga dengan pelindungan terhadap pengesanan satelit dan serangan gelombang elektromagnetik. Ia membuktikan bahawa pertahanan moden bukan lagi sekadar tentang perisai keluli yang tebal tetapi tentang memanipulasi spektrum elektromagnetik dan termodinamik. Sangkar Faraday dan penyejukan akuifer bawah tanah adalah perisai halimunan abad ke-21. Dan sudah tentu, perbandingan kita dengan pergerakan kapal pengangkut pesawat di laut sempit menunjukkan bahawa fizik persekitaran menentukan taktik. Ruang terkurung sama ada di dalam tiub konkrit atau di antara tebing batu di lautan, sentiasa mengubah hukum penyebaran tenaga, memaksa kita untuk menyesuaikan teknologi kita dengan persekitaran, bukan sebaliknya. Sains adalah alat yang paling berkuasa yang dimiliki oleh umat manusia. Ia membolehkan kita memahami alam semesta dan menggunakannya untuk mencapai matlamat yang luar biasa. Di bedah sains, matlamat kami adalah untuk menjadikan sains ini mudah diakses, difahami dan dihargai oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang pendidikan anda. Fizik ekstrem bukan sahaja wujud di loji nuklear atau di permukaan matahari. Ia wujud di bawah kaki kita di dalam silo konkrit yang tersembunyi di mana objek seberat bas sekolah ditolak keluar pada kelajuan yang tidak masuk akal. Ia adalah keajaiban kejuruteraan yang beroperasi secara senyap dan rahsia menentang kemusnahan setiap kali ia diuji. Terima kasih kerana menyertai saya si penanya dalam penerokaan yang mendalam ini. Kami berharap penerangan tentang dinamik bendalir, gelombang kejut akustik, penyampatan pantas dan pelindungan elektromagnetik ini telah memberikan anda perspektif baharu tentang betapa kompleksnya teknologi yang membentuk dunia strategik moden kita pada hari ini. Terus suburkan sifat ingin tahu anda, sentiasa bertanyakan soalan mengapa dan bagaimana tentang dunia di sekeliling anda. Kerana di sebalik setiap teknologi yang kita lihat, terdapat lapisan sains yang mendalam, penuh with kabaran, kegagalan dan akhirnya kejayaan kejuruteraan yang cemerlang. Fizik adalah bahasa alam semesta. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod Bedah Sains yang seterusnya, teruskan menyokong kandungan pendidikan sains tempatan. Kami akan kembali dengan topik yang lebih mengujakan, lebih ekstrem dan lebih mendalam. Pastikan anda kekal selamat, sentiasa belajar dan jangan berhenti meneroka keajaiban sains. Saya si penanya mengundur diri buat masa ini. Sebagai tambahan ringkas bagi mereka yang masih menonton, mari kita sentuh sedikit tentang masa depan kejuruteraan pelancaran bawah tanah. Dengan kemajuan dalam kecerdasan buatan, sistem kawalan pelancaran kini mampu meramalkan kegagalan struktur sebelum ia berlaku. Penderia jentian optik yang tertanam di dalam dinding konkrit silo boleh mengesan mikrokekahan. Sistem ini menggunakan rangkaian saraf tiruan untuk menganalisis korak getaran akustik semasa ujian pelancaran, belajar untuk membezakan bunyi enjin yang normal daripada bunyi anomali yang mungkin menunjukkan kerosakan pam bahan api. Ini adalah tahap diagnostik prediktif yang memastikan kebolehpercayaan mutlak apabila sistem ini benar-benar diperlukan.
Selain itu, penyelidikan bahan baru seperti aerogel dan metamaterial sedang dikaji untuk menggantikan penebat haba dan peredam bunyi konvensional. Metamaterial akustik sebagai contoh boleh direka untuk membengkokkan gelombang bunyi mengelilingi objek, membatalkan sepenuhnya gelombang kejut pemusnah di dalam silo tanpa memerlukan ribuan kelen air. Jika teknologi metamaterial ini berjaya diimplementasikan, ia akan merevolusikan bukan sahaja pelancaran peluru berpandu tetapi juga industri angkasa lepas komersial. Pad pelancaran masa hadapan mungkin tidak lagi memerlukan sistem penindasan bunyi yang besar dan kompleks. Roket boleh dilancarkan dengan lebih senyap dan efisien dari ruang yang lebih kecil. Inilah indahnya fizik dan kejuruteraan. Sesuatu yang bermula sebagai keperluan taktikal ketenteraan yang ekstrim untuk menyembunyikan dan melindungi senjata pemusnah besar-besaran akhirnya menyumbang kepada pemahaman asas kita tentang kawalan tenaga. Pengetahuan ini menjadi batu loncatan untuk inovasi awam yang memberi manfaat kepada manusia sejagat. Jadi sentiasa perhatikan perkembangan sains dan teknologi. Apa yang kelihatan seperti fiksyen sains hari ini mungkin menjadi realiti kejuruteraan esok. Dan di Bedah Sains, kami berjanji untuk sentiasa berada di barisan hadapan, memecahkan konsep-konsep ini kepada bahasa yang mudah difahami agar kita semua boleh menghargai keajaiban dunia moden bersama. Saya ulangi, sokongan anda melalui like, share dan subscribe adalah bahan bakar yang menggerakkan saluran ini. Bantu kami mencapai lebih ramai penonton yang dahagakkan ilmu pengetahuan yang sebenar, bebas daripada mitos dan dipenuhi dengan fakta saintifik yang kukuh. Mari bina komuniti peminat sains yang berpengetahuan tinggi di Malaysia dan rantau ini. Terima kasih sekali lagi kerana meluangkan masa anda yang berharga untuk membedah fizik ekstrem bersama saya. Semoga penerangan panjang lebar ini telah menjawab segala persoalan anda tentang bagaimana peluru berpandu dilancarkan dari bawah tanah dan mengapa fizik bendalir dan elektromagnetik memainkan peranan yang sangat penting dalam pertahanan strategik. Ini adalah bukti bahawa sains bukanlah sesuatu yang membosankan yang hanya terkurung di dalam buku teks sekolah. Sains adalah kehidupan, sains adalah kelangsungan hidup dan sains adalah kunci kepada masa depan kita. Teruskan membaca, teruskan mengkaji dan yang paling penting teruskan berfikir secara kritis tentang segala maklumat yang anda terima. Akhir kata, jaga diri anda, hargai ilmu pengetahuan dan jangan biarkan rasa ingin tahu anda pudar. Dunia ini penuh dengan misteri fizikal yang ekstrem yang menunggu untuk dirungkai oleh minda yang tajam. Saya si penanya dari Bedah Sains. Jumpa anda di video yang akan datang. Selamat tinggal dan salam sains untuk semua. Satu nota tambahan terakhir, jika anda berminat untuk melihat lebih banyak simulasi 3D tentang dinamik bendalir dan gelombang akustik seperti yang dipaparkan dalam video ini, tinggalkan komen simulasi lanjut di bawah. Kami akan mempertimbangkan untuk membuat episod khas yang memfokuskan semata-mata pada keindahan visual matematik dan fizik bendalir. Terima kasih yang tidak terhingga kepada para penyokong saluran ini. Maklum balas anda sangat bermakna. Kami sentiasa membaca komen anda untuk mencari inspirasi bagi topik bedah sains yang seterusnya. Jika ada sebarang cadangan topik fizik ekstrem yang lain dari dasar lautan hingga ke angkasa lepas, jangan segan untuk mencadangkannya kepada kami. Ingatlah, kejuruteraan ekstrem adalah perkahwinan antara kreativiti tanpa had dan hukum fizik yang sangat ketat. Ia adalah seni yang paling praktikal dan berbahaya di dunia. Dan kami di sini untuk menterjemahkan seni tersebut supaya anda dapat menghayatinya. Terus kekal bersama Bedah Sains untuk kandungan pencerahan minda yang seterusnya. Sekali lagi, pastikan anda telah subscribe dan menghidupkan loceng notifikasi. Kongsikan video ini di media sosial anda. Mari jadikan perbincangan sains sebagai trend arus perdana. Ini adalah langkah kecil kita untuk menyumbang kepada masyarakat yang lebih celik sains dan teknologi. Terima kasih atas sokongan padu anda semua. Ini adalah akhir siaran. Muzik penutup dimainkan. Terima kasih kerana menonton siri Fizik Ekstrem Bedah Sains. Kami menantikan kehadiran anda di video akan datang. Terus berfikir, terus meneroka. Selamat tinggal dan teruskan kehausan anda terhadap ilmu pengetahuan saintifik. Si penanya, Lok keluar.